kerana disyaki terlibat rasuah bagi mempercepat proses permohonan program pemudihan pendatang asing. Suspek kes rasuah perolehan tender projek pembinaan Pusat Data RM1,780 juta nekat lupuskan bukti dengan membakar wang tunai hampir RM1 juta. Seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu Sabah atas 30 pertuduhan rasuah melibatkan lebih RM87,000. 43 penjawat awam, 27 orang awam dan 3 pekerja swasta telah ditahan SPRM Kedah atas pelbagai kesalahan berkaitan rasuah dan tuntutan palsu sejak 1 Januari lalu. Pengarahnya Datuk Syahrul Nizal Abdul Manap berkata, kes membabitkan penyitaan dan pembekuan harta berjumlah RM9 juta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Liza Amina Karina binti Muhammad, penyiasatan hari ini. Kami membongkarkan satu kes rasuah yang dipercayai berlaku dalam sebuah jabatan pembangunan. Kes ini melibatkan seorang pegawai jabatan dan seorang ahli perniagaan yang cuba mempercepatkan kelulusan projek dan memberi wang suapan. Bagaimanakah kes ini berlaku? Siapakah yang terlibat dan bagaimanakah kebenaran akhirnya terbongkar? Mari kita lihat. Aisyah, saya rasa projek pembangunan bandar ni besar juga. Mesti ramai orang berkuasa dia. Ya, sebab tu katakan semua betul. Ini melibatkan rakyat. Aisyah, kalau projek ni serahkan kepada saya akan uruskan. Okey, tapi pastikan semua ikut prosedur, okey? Jangan risau. Hai Cik Bibi. Hari ni saya datang nak tahu perkembangan projek yang saya mohon tu. Boleh cabut ataupun tidak? Oh, ini masih dalam proses semakan. Syarikat saya berharap sangat dapat projek ni. So, saya anggap saja kita ada penghargaan. Saya rasa saya baru nampak sesuatu yang tak betul. Apa itu Aisyah? Saya nampak ini habis kumpul dekat ini. Jadi awak rasa tu rasuah? Saya rasa tu rasuah. Kalau betul, kita tak boleh diam. Kami menerima maklumat kemungkinan rasuah dalam projek pembangunan bandar. Menurut sumber dalaman, seorang pengawal jabatan dipercayai menerima wang suapan. Kami cuba mendapatkan beberapa maklumat lanjut daripada beberapa pihak. Saya ingin melaporkan sesuatu. Boleh ceritakan apa yang awak nampak? Saya nampak seorang pegawai di jabatan saya menerima sampel daripada ahli perniagaan. Saya kerana berani untuk melakukan perkara ini. Kami akan menjalankan serta ini. Puan ini dakwaan ini anda ditahan kerana disyaki telah terlibat dalam kes rasuah. Apa? Cik, saya rasa ni salah faham je. Kami mempunyai bukti dan saksi.
kepada sebuah masyarakat yang adil. Laporkan rasuah, katakan tidak kepada rasuah. Sekian, terima kasih.